Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni adalah musim hujan, jadi kita terpaksa untuk buat SOP hujan lah. Jadi antaranya kita kena potong rumput bagi rapat. Staff saya tengah mesin rumput bagi rapat. Sebabnya kita nak kurangkan humidity yang menyebabkan pokok senang terkena penyakit kulat. Antaranya contoh saya tunjuk. Nampak batang lembik ni kan. So itu adalah faktor daripada serangan kulat lah tu. Kita meracun je, guna racun kulat. Kita nak bagi baja sikit. Kau tengok isi yang kita bagi agak tinggi tau. Yang ni kita jarang-jarang lah tarik 0.6 liter per minit untuk baja A dengan baja B. Jadi kita akan check kat sana berapa isi dia. Let's go. Okay guys, tadi saya dah check dah tadi. Dia punya isi in 3.0, isi out dia 1.0. Jadi kita nak bagi dia jadi 2.0. Jadi saya akan naikkan juga. Kita tu isi yang masuk 4.0. Mantap. So isi yang keluar kau tengok Isi yang keluar kita tengok makin turun pula 0.88. Maksudnya kita kena naikkan esok lagi sebabnya hujan berterusan dekat kawasan ni. Memang mencabar sikit kita tanam open pada musim hujan berterusan ni. Tempat korang hujan tak? Cuba komen kat bawah. Jumpa lagi for next video. Bye bye. Assalamualaikum.